Detik penting bakal diharungi oleh Harimau Malaya tidak lama lagi apabila bakal menentang Laos dalam aksi Piala AFF 2026 yang akan disiarkan langsung pada malam ini. Skuad kebangsaan kendalian Tan Cheng Ho membuka tirai saingan kejohanan ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan penuh bergaya selepas bangkit untuk menewaskan Myanmar dengan keputusan 2-1. Ujian seterusnya buat Malaysia bakal hadir di Ceras pada malam ini apabila bakal melayan kunjungan pasukan Laos. Laos turun dengan momentum kurang baik susulan kekalahan besar di tangan jaguh Asia Tenggara Thailand dengan keputusan 5-0 di laman sendiri. Keputusan ini secara tidak langsung menjejaskan momentum Laos yang bakal turun ke Ceras bagi menghadapi aksi kedua kumpulan. Sebagai rekod, Malaysia memiliki reputasi cemerlang menentang pasukan ke-185 dunia itu selepas menang 3 pertemuan terakhir. Pada pertemuan kali ini, Harimau Malaya dijangka akan beraksi lebih bertenaga demi memastikan 3 mata kembali diraih. Saksikan aksi ini yang akan disiarkan langsung pada malam ini jam 9 malam.